Hari ini kita akan bincangkan satu isu yang sering menjadi perbualan ramai di Malaysia. Kenapa walaupun ada gaji yang besar, kita rasa gaji itu tidak pernah cukup. Apa sebenarnya yang berlaku dalam ekonomi dan pasaran kerja Malaysia? Realiti gaji di Malaysia. Pertama sekali kita perlu faham bahawa gaji sebenar rakyat Malaysia telah menurun hampir 3 kali ganda dalam tempoh 40 tahun yang lalu. Ini bermakna walaupun nampak macam gaji naik dari segi angka, nilai sebenar gaji itu dari segi kuasa beli semakin berkurangan. Tambah pula walaupun kerajaan telah menaikkan gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 pada Februari 2025, ini hanya memberi manfaat kepada golongan pekerja berpendapatan rendah sahaja. Majoriti pekerja lain masih menghadapi kesukaran untuk menuntut kenaikan gaji yang setimpal dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Isu pasaran kerja dan kemahiran. Malaysia menghadapi 3 paradoks utama dalam pasaran kerja. Gaji rendah walaupun kadar pengangguran rendah, ketidaksesuaian kemahiran graduan dengan permintaan industri dan kekurangan peluang pekerjaan baru untuk graduan TVET dan STEM. Ini menyebabkan ramai yang berkelayakan tinggi terpaksa bekerja dalam pekerjaan yang tidak setimpal dengan kemahiran mereka, sekaligus menjejaskan potensi kenaikan gaji. Kos sara hidup dan ketidakseimbangan yang wilayah. Kos hidup di Malaysia semakin meningkat, terutama di kawasan bandar. Median gaji di Selangor contohnya adalah RM3,235 Malaysia, jauh lebih tinggi berbanding RM1,750 di Kelantan. Namun kenaikan gaji tidak seiring dengan kenaikan kos hidup, menyebabkan ramai yang rasa gaji mereka tidak cukup walaupun nominasinya besar. Faktor ekonomi dan persaingan global. Malaysia masih bergantung pada sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang hampir 80% kepada GDP negara. Walaupun gaji purata bulanan adalah sekitar RM3,400 Malaysia, ramai pekerja berkemahiran tinggi memilih untuk bekerja di luar negara seperti Singapura, Australia dan Amerika Syarikat kerana gaji yang lebih tinggi. Fenomena ini dikenali sebagai brain drain yang melemahkan pasaran kerja tempatan dan mengekang pertumbuhan gaji. Jadi walaupun kita bergaji besar, faktor seperti inflasi, ketidaksesuaian kemahiran, kos hidup yang tinggi dan persaingan global menyebabkan rasa gaji itu tidak pernah cukup. Untuk mengatasinya, Malaysia perlu fokus pada peningkatan kemahiran pekerja, penciptaan peluang pekerjaan berkualiti dan penyesuaian gaji dengan kos hidup sebenar.